4 lelaki ditahan manakala sebanyak 24 keping notis saman trafik dikeluarkan dalam satu operasi bersepadu yang dijalankan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau di kawasan Batu 12 Jalan Apas Tawau awal pagi 5 Oktober 2025. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Jasmin bin Husin berkata, operasi yang dijalankan bermula jam 12.30 malam hingga 3 pagi. Menurutnya, 4 lelaki berumur lingkungan 20 hingga 24 tahun ditahan bagi membantu siasatan selepas gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah ketika pemeriksaan dijalankan. Selain itu, sebanyak 24 keping notis saman trafik dikeluarkan atas pelbagai kesalahan, termasuk tiada lesen memandu atau lesen tamat tempoh 11 kes, tidak memakai tali pinggang keledar 1 kes, nombor plat tidak ikut spesifikasi 2 kes, ubah suai egzos bising 2 kes serta tidak memasang cermin sisi dan aksesori keselamatan 4 kes.